Kali ni kita nak pergi Jadi kita cerita. So sekarang anak-anak aku pun tak tahu kita nak ke mana. Jadi sebab kita cerita kita akan ke KL dan kita akan buatlah apa-apa yang boleh buat kan. So ini adalah perjalanan kita dan ini adalah kali pertama aku pergi ke tempat ni. Sepanjang aku hidup aku tak pernah lagi jejak kat sini. Kawasan ni. Ini kawasan Borneo. So kawasan Borneo aku tak pernah sejak lagi. So kita duduk bahagian semenanjung je. Dan kali ni kita akan pergi ke sana. Dan ada beberapa aktiviti kita akan buat kat sana. Thank you juga kepada Akaso dan Canon disebabkan diorang bagi equipment yang mana kita boleh buat video, kita boleh ambil gambar. Nanti aku akan tunjuk kat korang apa yang aku dapat daripada Canon, apa aku dapat daripada Akaso. Dan ini adalah perjalanan dia. Kita dah sampai ke Selangor dan kita on the way menghala ke... Sekejap korang tengok. Mak tak? Kita nak pergi mana ni? Mak tu apa ni? Pernah tahu tak? Kita tengok kat bawah tu ada apa? I think Sumaya already told her. Sumaya, you already told her? Ayah. So, kita bawa beg Askor. Okay. Ini dia barang daripada Canon. Thank you so much Canon. Korang tengoklah nanti apa ada lah ni. So plannya kita akan ke Sabah. Yang mana ini adalah kali pertama aku pergi ke Sabah dan aku kali pertama pergi ke Borneo. So sekarang kita nak pergi hantar kereta dekat tempat simpan kereta. Yang ni bukan duduk dalam KLIA lah, dekat luar kepada KLIA. Tempat simpan kereta kat luar KLIA. Jadi kita akan ke sana dan hopefully semua berjalan dengan lancar. Kita letak kereta kat sini. Dan sekarang kita akan naik shuttle untuk pergi ke KLIA. Jom kita. Okay. So, ini dia family trip. Okay, so sekarang kita menggunakan Akaso 360. Korang boleh tengok sendiri dia punya footage macam mana. Cuba korang komen sikit hasil video daripada Akaso 360. Jadi sekarang kita dah nak masuk. Kita akan ke dekat Kuantan memang tak jumpa benda ni. So dekat sini ada banyak. Itu dah. Strawberry. Jadi kita dah ambil strawberry tapi aku tak jumpa. Alamak, aku dah jumpa. Ini pun barang baik ni. Ini barang baik ni. Ni durian. So kita ambil 2 durian. Durian 2, strawberry 2. Nah, pegang. Nak apa? Nak apa lagi tak? Nangis. Kita punya makanan sudah sampai. Ini dan ini Americano. Alright, kita pun dah sampai. Akhirnya kita dah sampai ke Tuaran dan kita nak lepak. Lu aku tak sempat nak buat video turun tadi sebab tadi busy nak settlekan van ni. Tu ada anjing 2 ekor. Kita sesantai lah. Anjing tu pun tak kacau, kita pun tak ada lah. So sekarang kita dah sampai homestay dekat Tuaran. Jadi kita lepak dulu. Esok baru kita tengok apa aktiviti kita boleh buat. Hundur. Morning. Kita sekarang berada di Tuaran. Dan kita dah kemas-kemas beg dekat homestay tu. Kita akan keluar dan kita akan berpindah ke tempat lain lah. Dan sekarang kita nak ke pasar. Alright. Jadi tengok apa yang ada dekat sana. Aku
Ni first time aku pergi. So tak tahu sangat aktiviti apa yang kita boleh buat di sini. Sekarang kita berada di Pasar Tuaran yang mana dekat sini ada macam-macam makanan yang harga murmur, terutamanya seafood. Right? Jadi kita pusing-pusing dulu. So ini dia Pasar Awam Tuaran. Kau tengok bukan ramai lagi. Hari ni hari Sunday. Jadi jom kita masuk. Apa yang ada? Bagi 8. Kurita. Dengan harga RM10 saja satu piring kat sini korang boleh dapat. So dekat sini seriously harga memang kau-kau je. Kau-kau sotong RM5, sotong RM8. Jadi so serius harga kat sini memang murah-murah. Cun-cun semua. Dah lah apa saiz dia besar-besar. Tu RM5. Popok besar mata dia. RM9, RM5, RM7. RM6. So ini dia nasi goreng paprik. Boleh tengok buah banjir. Memang recommended lah. Memang sedap gila lah. Padu. Makan. Bismillah. Inilah kedainya. Harga dia pada aku tak ada mahal sangat. Okay. So kedai tu berada di Jalan Teo Teck Ong. Itu kedai. Memang nice juga ah. So sekarang kita akan ke Jambatan Tampar boleh. Ini dia jambatan tu. Kau tengok kamera cantik lagi. Tu dia. So kita akan cross sampai ke sana. Macam. Lambai. Alright. Jadi sekarang kita dah naik ke Jambatan Tampar boleh. Tadi kita dah dengar beberapa sejarah pasal jambatan ni. Jadi jom kita naik ke atas dan view dia memang cantik. Pandang belakang, pandang belakang. Tu. Maya takut. Apa? Jangan. Allah. Ni Maya tak boleh diri dah. Dia duduk ni. Alright. So jom kita teruskan perjalanan. Yang duduk tolong. Tak ada apa, tak ada apa. Okey je, okey je. Mak, awak tengok abang jalan macam mana? Awak tak ingat dah? Siapa? Abang jumpa badan Alright. So view kat sini memang nice lah. Abang jangan kau. Tinggi je ada batu ni. Ego dah jalan. Cak, tapi sama mama. Sini tak gerak. Ni tak gerak. Sumaya. Tak gerak tu apa? Sama mama cak. Dan center dia ada kat situ. Tu center dia nampak. Jangan takut, jangan takut. Kita dah sampai ke Kundasang. Seriously memang cantik. Kau tengok. Okay, itu view Gunung Kinabalu. Dan sekarang kita nak pergi tengok
apa-apa yang ada kat sini lah. Macam-macam benda ada kat sini. Memang nice gila lah. So kita lepak santai dulu sebelum nak pergi ke homestay. View dekat sini memang betul cantik lah. Seriously memang cantik. First sekali yang tu Gunung Kinabalu. Lepas tu kau tengok tu ada perkampungan dekat lereng bukit. Ui memang nice gila lah. Jadi jom kita tengok sayur ke, tengok pokok ke kan. Jom. So kita pun dah sampai dekat homestay Kundasang ni. Kau tengok view dia bukan macam cantik lagi. Rumah kat lereng bukit. Ni korang dapat view dekat atas sekali. Tu dia. View Gunung Kinabalu. Tapi yang ni untuk view gunung tu sekejap lagi aku akan tunjuk. Sebab dekat dalam rumah ni ada satu view yang mana memang cantik lah. Dia ada satu ruang cantik. Sekejap aku tunjuk. So ini ruang dia. Nampak? Itu dia. So kau akan nampak pemandangan dan Gunung Kinabalu. Memang nice. So sekarang kita nak lepak-lepak. Semayang dulu, rehat-rehat sekejap. Sekejap kita sambung. Cari. Sebelum tadi kita cari nak ngingin je So hari ni kita berada di Kundasang, masih di Kundasang dan sekarang kita berada di Desa Dairy Farm. Okey. Ini adalah point view paling rapat sekali untuk kita tengok tu Gunung Kinabalu. Ni memang rapat gila. Memang betul-betul rapat. Kau tengok. Memang betul-betul rapat. Jadi kalau korang nak tengok view paling rapat sekali, korang boleh datang ke Desa Dairy Farm di Kundasang. Kau tengok view dia bukan main rapat lagi weh. Dan kita menghala ke bawah sebab nak tengok lembu. Nampak tu kat bawah tu ada lembu. Tu ada lembu nak jaga, ada lembu nak jaga. Alright. So nak masuk sini tak mahal pun. Kita orang ada 11 orang dengan bayaran hanya RM39. Tak mahal manalah. So lagi kita tengok beberapa lembu lagi. Tu dia. Memang nice. Dan korang boleh nampak Gunung Kinabalu sangat-sangat rapat. Sangat-sangat rapat. So ini adalah point view yang paling rapat sekali lah. Dan suasana kat sini memang nice. Walaupun hari ni Isnin, ramai orang lah. Lawa mat. Ui, lawa. Lawa gila. Tu dia. Itu Gunung Kinabalu daripada pintu masuk Desa Dairy Farm. Okay, ni pintu masuk. Dan bila pusing belakang, kenapa aku pusing kamera sikit ni? Okay, ni pintu masuk. Tu dia. Memang nice lah. So sekarang kita ada dekat tempat perah lembu. Tapi aku rasa mungkin disebabkan waktu kita tak sesuai, jadi lembu-lembu tu dah tak ada dah. Nampak orang tu pun dia dah tengah bersih kan. Jadi ada kemungkinan bukan waktu dia lah. InsyaAllah kita pergi lain kali. Dan kat sini korang boleh bagi lembu makan. Ataupun korang bagi minum susu kan. So tengok, dia orang tengah minum susu. Lepas tu dekat bahagian belakang tu ada kambing. Dekat sini kita beli susu dengan harga RM2. Dan sekarang kita nak bagi susu minum. Alright. Meh, sini. Haus betul ya. Tu dia. Ni. Ni anak dia pada. Usah. Dan sekarang pula kita ada dekat tempat lembu. Seriously lembu dia besar-besar bas semua. Kodok besar-besar bas. Ini aku tak pasti korang boleh nampak macam mana. Tapi seriously ini tak sama macam lembu saiz biasa lah. Yang korban ke benda kan.
Yang paling besar aku dapat yang ni dengan yang tu. Yang ni dengan yang tu paling besar. Tu. Tu besar. Macam mana aku nak tunjuk dia punya besar. Besar kau. Tu dia bangun. Tu dia. So tu dia. Ini keadaan di waktu tengah hari. So sekarang kita nak tengok proses pemerahan susu pada lembu. So kalau korang datang, korang boleh datang pada pukul 2 sehingga pukul 4. Ni nak proses dia. Sekejap. Dia dah siap dia balik. Nampak tu? Dah siap bila keluar. Dah siap boleh buat. Betul dah masuk balik. Nak tengok. $20 Airnya. Dia ngikut Zong dah lah. Dari sana. So hari ni adalah hari keempat dan kita akan masuk ke pulau. Mana dia orang? So kita akan masuk ke pulau. Hari ni kita tengoklah apa yang boleh buat kat pulau. Kita tengok ikan. Alright, life jacket pun dah dapat. Jadi kita sekarang tengah tunggu boat lah. Kita tunggu boat. Sekejap lagi nampak ramai beratur. Tu dia boat kita yang mana satu. Sekejap lagi kita tengok . So kita akan ke Pulau Sapi. Tengoklah apa yang ada dekat sana. Ini adalah kali pertama aku pergi ke sana. Dan jom. So sekarang kita on the way naik boat. Itu yang kuning, orange tu apa? Seperti apa? Apa? Kelapa. Dia ada yang macam berdalayan dia punya rasa. Ini apa tu? Alright, jadi kita dah siap. Kali ni kita dah kurangkan barang. So kita dah lebihkan ke bahagian belakang. Allah. Dan jom kita pulang.